Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah, penuhnya. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia saya tengok semua sahabat budiman comel-comel di belakang. Jemaah hakim yang segak bergaya. Ustaz-ustazah yang semangat sentiasa. Pinjamkan telinga anda. Jom kita gali ilmu. Kita kupas satu topik. Komunikasi cemerlang, ummah gemilang. Indah akhlakmu jadi nilaian. Sopan tingkahmu jadi sebutan. Tinggi budimu tiada tandingan. Indahnya Islam, ummah gemilang. Muslimin dan muslimat, komunikasi yang baik adalah kunci kejayaan sesuatu ummah. Islam sangat mementingkan adab dan akhlak dalam berkomunikasi. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Wahai umat manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Adik-adik, abang Kak Comel, melalui ayat ini kita fahami bahawa percakapan yang baik dapat mengelakkan perpecahan dan mengekalkan keamanan sesama ummah. Jangan asyik nak bertelagah, takkan selesai masalah. Bila bercakap, gunakan kata-kata yang sopan. Menganyam ketupat, daun palas, makanan enak kaum Melayu. Bila berkata, mestilah ikhlas, jaga adab dan tingkah laku. Kawan-kawan, bagaimana komunikasi yang baik dapat membentuk ummah yang gemilang? Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas menyebut, kalau kita tak ada apa nak cakap, lebih baik kita diam. Ditakuti apa yang kita cakap itu akan melukai hati yang mendengar. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sedap juga. Saya ada satu teka-teki. Lembutnya tidak bertulang, tetapi tajamnya umpama pedang. Siapa boleh jawab? Betul, jawapannya ialah lidah. Lidah yang Allah ciptakan ini, jika tidak dikawal, boleh membunuh hati-hati yang mendengar. Jagalah lisan, jika meluahkan tingkah lakumu, lambang akhlakmu, indah pesona, memuka sukma, hiasan jiwa hati budimu, yang paling indah. Muslimin dan muslimat, contohilah sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenali sangat menjaga ucapannya. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau selalu bercakap dengan penuh hikmah dan tidak tergesa-gesa melontarkan pendapat. Jauh sekali akhlaknya dengan kita zaman kini. Tengok sahaja di media sosial, selalu berlaku buli cyber, tohmahan, fitnah, mengumpat, menggeji dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Yang selalu yang layan TikTok, Facebook dan sebagainya tu, kenalah hati-hati. Kalau tak ada benda baik nak komen, lebih baik jangan komen. Takut mengenal dosa. Ahli syurga sekalian, semoga kita semua menjadi insan yang menjaga lisan, menjulang kasih sayang dan membina ummah yang gemilang. Kata bidalan, yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Akhir kalam,
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.